Siapa sangka dalam hiruk pikuk kesesakan Bandar Meru Raya Ipoh tersegam sebuah lokasi yang sering menjadi pusat tarikan pelancong serta tersenarai antara kawasan rekreasi popular yang wajib dikunjungi di daerah Ipoh. Bersama saya Danya Zara Erina binti Hasnuri Amir dalam menerokai mercu tanda ikonik dan kebanggaan negeri yang terletak di Bandar Meru Raya Ipoh, dibawakan khas oleh Sejaya TV. Bulatan terbesar di Perak yang berkeluasan 7.3 hektar ini dinamakan sempena almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. Bulatan Sultan Azlan Shah ini terletak betul-betul di pintu masuk Meru Raya. Di sekelilingnya terdapat bangunan kerajaan, pusat konvensyen dan kawasan komersial. Bulatan ini bukan sahaja sekadar lambang keindahan seni bina, tetapi simbol penyatuan di mana masyarakat, ekonomi dan warisan bertemu dalam satu putaran yang tidak pernah berhenti. Jadi bulatan ini bukan sekadar mercu tanda, tapi nadi pergerakan bandar moden dan pintar Meru Raya. Terdapat pelbagai aktiviti yang dapat dilakukan di sini. Bagi penggemar aktiviti senaman dan rekreasi, anda boleh melakukan aktiviti berjoging di sekeliling bulatan yang berjarak 0.8 km. Selain itu, terdapat juga kawasan permainan kanak-kanak dan juga kawasan rumput hijau yang sesuai untuk aktiviti riadah, melakukan senaman dan berkelah serta bersantai bersama keluarga. Pada sebelah malam pula, bulatan ikonik Meru Raya ini akan kelihatan bercahaya indah dengan pencahayaan lampu solar pintar dan lampu-lampu LED yang menarik dan berwarna-warni. Inilah Supa Dupa yang terbesar di negeri Perak, hanya di bulatan Sultan Azlan Shah. Yeay! Wow! Keriangan dan kegembiraan warga kota yang ingin lari dari kesibukan kota diteruskan lagi dengan berbagai aktiviti yang menyeronokkan di sini. Ni kita cuba permainan go-kart. Selamat petang Tuan. Boleh Tuan ceritakan sedikit tentang latar belakang tempat ini? Okey, go-kart kita yang dekat bulatan Meru ni sudah beroperasi dalam 2 tahun. So plan kita ada go-kart kategori dewasa dan untuk budak-budak lah. So itu satu, lagi satu track kita dia adalah 318 meter dengan 20 corner lah. So kita beroperasi dari petang pukul 5 hingga 12 malam hari biasa, dan hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan public holiday kita beroperasi dari 5 hingga 2 pagi. Jom kita tengok makanan yang dijual di food truck. Bulatan Sultan Azlan Shah bukan sekadar laluan. Kewujudan kafe moden, hipster dan food truck menjadi medan kecil anak muda Ipoh mengekspresikan diri. Sebagai mercu tanda yang menghubungkan pelbagai destinasi, bulatan ikonik ini juga menjadi dena yang melakar kisah baharu tentang kemajuan, kehidupan dan semangat perpaduan Malaysia Madani. Sekian saja dari saya, Danya Zara Erina binti Hasnuri Amir, melaporkan dari Sejaya TV.